Randy kan? Okey, selamat pagi. Jadi cikgu nak tanya, pernah ada kamu pengalaman ambil kereta? Belum pernah. Tak pernah? Okey, tidak apa. Kalau tak pernah, jadi kelas pertama perlu cikgu ambil masa sikit untuk memperkenalkan fungsi-fungsi asas kereta auto. Okey, so kita mula dari pedal dulu. So boleh kita jumpa kereta auto ada dua pedal saja. Apa perbezaannya dengan manual? Menu dia ada kelas. Dia ada kelas betul. So manual ada 3 pedal. Dia ada lebih satu kelas. So masa kita bawa kereta manual, kita pakai 2 kaki. Tapi masa kita bawa kereta auto, kita pakai satu kaki saja, iaitu kaki sebelah kanan. Okey, so kaki sebelah kiri tu kita rehat saja, santai saja. Okey, so kaki sebelah kanan ni dia tanggungjawab untuk menjaga apa? Mengimbangkan brake sama ini. Okey, brake sama. So apa fungsi brake? Untuk berhenti. Untuk berhenti saja. Berhenti saja. Kalau kita nak slow dia, nak perlahankan kereta, Untuk ia untuk perlahan dan ataupun berhenti. So cara untuk tekan brake tu, kamu rasa secara kuat ke atau ringan? ringan saja. Ya, ringan dulu. Kita masa tak kira kita nak slow kan nak berhenti ya. Kita tekan dia ringan dulu, lepas tu baru kita beratkan dia perlahan. Okey, kalau kita nak berhentikan dia, kita beratkan dia sampai ya betul-betul berhenti. Kalau kita cuma nak slow saja, nak perlahan saja, kita tekan ringan dan berat, kamu rasa cukup perlahan sudah, kamu mesti lepaskan dia supaya dia boleh terus jalan. Faham? Okey, jadi minyak apa fungsi dia? Untuk lajukan kereta, untuk lajukan. Faham? So okey, seterusnya cikgu nak memperkenalkan gear. Okey, so ini kita boleh jumpa apa tu? P, R, N, D, S, P. S sama B boleh kamu abaikan. Masa belajar, masa ujian dan harian bila you membantu pun jarang akan pakai S sama B. Sebab P maksudnya parking. Okey, itu betul-betul untuk kita parking lah. So sebelum kita nak turunkan kereta, semasa kita sampai destinasi, sebelum kita nak turun kereta, mesti pergi P lah. Okey, lepas tu mesti tarik brake tangan, baru boleh kita lepaskan brake kaki. Baru boleh kita padamkan enjin, baru boleh kita turun dari kereta. Okey, tapi N tu untuk apa? N tu maksudnya neutral ataupun maksudnya terbebas, dia kosong. Itu untuk kita berhenti sebentar. Contoh, masa kita tunggukan lampu isyarat, tunggu lampu merah kan. So bila sudah saya berhenti, saya nak rehat sekejap, macam mana? N. Okey, lepas tu tarik brake tangan, lepas tu saya lepaskan kaki. Boleh. Tapi pemandu, syaratnya pemandu mesti di dalam kereta. Faham? Okey. Jadi bolehkah saya bagi N saja? Lepas tu saya turun dari kereta. Keluar dari kereta. Tak sesuai, tak boleh. Okey, itu kurang selamat. Sebab kadang-kadang kalau kita lupa tarik brake tangan, terus kita keluar dari kereta, memang kita lepaskan brake kaki kan. Dan lagi kita berhenti di jalan tak rata, kereta tu akan jatuh ataupun bergerak sendiri. Jadi tak boleh ya. Jadi sebelum kita betul-betul nak turun, nak keluar dari kereta, mesti pergi N untuk berhenti sebentar sahaja. Faham? Pemandu masih stay di dalam kereta. Okey, seterusnya R maksudnya reverse. Okey, mengundur, gerak pergi belakang. Okey, D maksudnya di driving, pergi depan. Faham? Okey, seterusnya, okey, cikgu nak memperkenalkan benda ni. Apa ini? steering. Steering. Apa fungsi dia? Untuk belok. Kalau cikgu kasih cabut, boleh? Boleh ya? Tidak. Ini sangat penting kan? Kita pakai dia untuk mengawal kereta kita, mengawal arah kita. So kalau kamu nak dia sengit lah. Kamu nak dia lurus lah. Jadi yang penting macam mana kita mengawal dia. Masa you khusus, adakah penceramah tu dia ada cara kita pekan dia? One hand je? Dua-dua. Dua-dua kan? Ini macamnya? Tidak. Ini macamnya? Jam 3.9 ataupun 2.10, mana-mana lah. Okey, seterusnya yang lagi penting tu macam mana kita membelok dia. Apa cara kita belok dia? Cikgu demo dua cara, nanti you jawab cikgu mana satu betul, mana satu salah. Okey, cara pertama, sekarang saya nak belok ke kiri dan kanan. Belok kiri tu, belok kiri saja. Belok kiri, okey, tak keras. Okey, belok kanan. Okey, ini cara pertama. Cara kedua, sekarang saya nak belok ke kiri ya. Kiri, belok kiri. Okey, belok kanan. Okey, so kamu rasa satu betul ke? Dua betul? Dua. Yang dua betul kan? Okey, bolehkah kamu bagi tahu cikgu kenapa kamu rasa satu tu salah? Sebab cara dia pusing steering sekarang. Pusing steering macam mana? Dia macam ni. Macam ni kan? Tangan macam mana? Bersilang. Pusing. So sebenarnya kalau tangan bersilang ke tidak, itu pun tidak hal besar. Tapi dia bersilang sampai dia tidak dapat belok secara berterusan. So contohlah hari ini kita memandu di Seneko tajam kan. So kalau kita tak dapat belok secara berterusan, bahaya ke tidak? Bahaya kan? You belok berhenti macam sangkut kan.
Jadi akan langgar lah, accident berlaku lah, langgar bin atau langgar kereta lain. So haruslah boleh kita belok secara berterusan. Okey, baru dapat kita tindakan dengan tegas. Okey, so cikgu sebut cara pertama tadi tu teknik roti canai. Okey, pernah nampak orang buat roti canai kan? Makin dia silam makin dia nyaman. Tapi membantu tak boleh Okey, sebab dia sebab kita harus pakai teknik yang sesuai Jadi yang sesuai tu teknik secara tolak dan tarik, pull and push. Okey, cikgu demo sekali lagi Contoh sekarang saya nak belok ke kanan, satu tangannya memang tolak ke atas, satu tangan memang tarik ke bawah. Ini macam berterusan. Belok ke kiri pun sama, satu tangan tolak ke atas, lepas tu silang ke tidak pun tidak hal. Tapi yang penting tu satu lagi tangan tu mesti boleh sambung dia, tarik bawah, tolak tarik, tolak tarik, tolak tarik, tolak tarik. Faham ke tidak? Okey, sebab yang ni kebanyakan calon baru akan buat salah. Okey, masa mereka baru belajar. Tangan dia ni macam cikgu mana dapat, tidak dapat pusing lagi. Dia ikat sendiri di sana. Salah lah kan? Jadi haruslah boleh berterusan. Faham apa yang cikgu jelas? Okey, seterusnya di tepi steering sini ada dua batang kan, kita boleh jumpa kan. Yang sebelah kiri ni apa ni? Pengelak cermin. Okey, wiper lah ataupun kita sebut wiper. Lampu di sebelah kanan. Okey, macam mana kita onkan wiper? Untuk depan, okey, ini tolak ke bawah. Ini wiper nombor 1. Yang macam kipas lah, ada nombor 1, 2, 3 kan. Makin besar makin laju. Kan dia sambung lagi. Okey, nombor 2 berterusan. Okey, nombor 3 ini sesuai untuk hujan ke depan. Kalau kita nak cuci cermin macam mana? Ada tahi burung ke, kotor ke macam mana? Kau di atas. Okey. Air dia akan keluar. Macam tak cukup bersih lagi sambung lagi. Okey. So air ini akan habiskan. Habiskan dia tak? Okey. Dari mana kita nak isikan air ni? Kat depan. So kita perlu bukakan bonet. Ada satu tangki untuk dia lah. Kita harus kadang-kadang cek dia. Kalau air kurang kita mesti isikan. Okey. Kalau wiper belakang macam mana? Ini boleh pusing. Tadi kita tolak tolak ini macam jadi ini boleh pusing punya. Pusing sekali, belakang punya sudah bergerak. Kalau nak untuk air dia, tolak ini macam. Boleh nampak. Okey? Okey, faham? So sekarang yang sebelah kanan ni lampu semua dekat sini. Ini boleh pusing punya. So sampai waktu malam memang perlulah kita buka lampu Okey. So pusing sekali, lampu kecil, sekali lagi lampu besar, tolak ke bawah, lampu tinggi. Jadi cikgu nak tanya, bila saja sesuai ke kita on sampai lampu tinggi? Bila jalan gelap. Bila jalan gelap. Maksudnya waktu malam lah kan? Waktu malam terus on lampu tinggi ke? Kaki Dayu memandu di mana? Kawasan bandar ke? Kawasan ladang ke? Kawasan Hambonyo ke? Lebuh Raya ke? Terus kita boleh on lampu tinggi saja? Apa syarat dia sebenarnya? Dia fikirlah, kalau kita terus on lampu tinggi, maksudnya dia terang lah, tinggi lah. Jadi kalau kita ekori kereta di depan kita ataupun kereta yang datang dari depan kita tu, akan mereka macam mana? Silau. Jadi tak boleh Kalau di depan kita ada kereta lain ataupun yang datang punya, mestilah kita tutup lampu tinggi. Tak boleh terus on. You boleh cuba lah. Kalau kamu terus on lampu tinggi saja, nanti dia balas balik kamu. Tak boleh Okey. Jadi yang lampu tinggi ni sesuai di betul kamu jaga kawasan gelap. Macam betul-betul tak langsung tak ada lampu tepi jalan. Dan satu syarat lagi, di depan kamu langsung tak ada kenderaan. Boleh kita on sampai lampu tinggi. Faham Okey. So ingatlah, yang ini mesti kita tahu lah. Sebab sekarang banyak pemandu, dia memandu di kawasan bandar, pun dia on terus lampu tinggi. Dia tak kisah orang lain macam mana. Tak boleh Okey. Seterusnya signal. Tolak ke sini So masa kita memandu, kalau nak on off signal, okey, ini macam ke? Ini macam ke? Salah. Tangan kita tak boleh lepas steering. Kita pakai jari kita on off dia. Kiri, kanan. Okey. Tapi tangan memang masih pekan di atas steering. Jadi contohlah kalau tengah-tengah saya membelok, saya nak on, ini macam. Faham? Okey, so untuk signal ni sangat penting. Apa fungsi dia? Kita bagi signal ni untuk sendiri ke sebenarnya untuk pemandu lain? Ya, betul. Jadi kamu rasa bila sesuai kita bagi signal? Bila nak membelok. Jadi kamu rasa sebelum membelok ke, semasa membelok ke, ataupun selepas membelok kita bagi signal? Dalam buku KPP semua ada kan? Sebelum. Betul. Okey, jadi lebih baik sebelum kita membelok, sebelum kita tindakan, sebelumnya 3 saat. Boleh lebih tapi jangan kurang. Sebab kalau kita terlalu lewat bagi signal, akan menyebabkan pemandu lain mereka tidak sempat buat tindakan. Okey, jadi ingat yang signal ni kita bagi untuk pemandu lain, bukan untuk sendiri saja. Okey.
So contohlah, sekarang saya memantu. Okey, sebelum saya membelok, saya henti di simpan kan. Sebelum berhenti, saya terus bagi signal sudah. And then saya cek kiri, kanan pasti selamat sudah. Then saya membelok. Cukup 3 saat kan? Cukup sudah. Okey, satu situasi lagi. Okey, sebelum saya henti di simpan, saya planning nak belok kanan kan. Then saya terus tengok kiri kanan, saya pun tak berhenti. Bila sudah saya keluar dari simpan, signal terus. Belok terus. Betul ke salah? Yang situasi ketua tadi itu salah. Sebab terlalu lewat bagi signal. Faham? Jadi yang ni cikgu nak ingatkan kamu betul-betul untuk signal masa hujan, masa kita on the road, okey. Kalau you tak buat signal ataupun lewat buat signal, itu dianggap sebagai kesalahan mandatory. Terus gagal. Faham? Jadi yang ni mesti kamu ingat. Okey? So sampai sini ada apa nak tanya ke tidak? Tak ada. Kalau ada boleh tanya terus saja. Okey. Jadi sekarang cikgu akan nak demokan macam mana kita bergerakkan kereta ni. Okey, macam mana kita berhentikan kereta seterusnya. Okey, sebelum kita memantu, ingat ada 3 perkara harus kamu buat. Okey. Pertama, nanti akan kamu duduk sini juga. Bila you sudah masuk dalam kereta ni, perkara pertama harus kita laraskan tempat duduk kita supaya kaki dan badan kita sesuai dengan pedal dan steering. Jadi kerusi ni ada 2 bahagian, bahagian bawah dan bahagian atas. Bahagian bawah ni mesti bagi tepan sikit supaya kaki kita boleh sampai sepenuhnya di atas pedal. Anda nampak tak kaki cikgu? Kalau kaki saya macam tak sampai lah, hanya dapat bijak sikit saja ni, maksudnya harus kamu bagi depan sikit lagi. Okey? Tapi pun jangan ni macam lah. Anda nampak kan? Anda pernah nampak kan orang membantunya macam? Selalu siapa? Perempuan. Okey, tak semestinya perempuan. Kalau ni macam cakap mereka marah nanti. Kadang tak selalu yang pacik-macik. Sebab mereka tak tahu. Ada yang padan pendek, jadi mereka rapat sangat ke depan. Jadi bolehkah tidak kalau rapat macam tu? Tidak. Tak boleh kan? Jadi macam mana dia belok steering nanti? Perut dia terus rapat di steering kan? Dan pandangan dia sangat sempit. Okey, jadi tak boleh kan? Okey, so harusnya kita ada jarak yang sesuai. So bahagian atas ni kerusi harus dekat, okey, supaya badan kita sesuai dengan steering. Macam mana sesuai? Tangan kita pergi depan terus. Okey, so tangan kita ngam-ngam sampai di steering jam 12. Lepas tu kita tekan 39 kan? Ada pegok sikit. Ini yang sesuai. Faham? Okey. So, ini perkara pertama yang harus kamu buat nanti kerusi. Perkara kedua, harus kita laraskan seming sisi kiri, seming sisi kanan dan seming pandang belakang untuk membantu kita mengenal pasti titik buta, blind spot. So yang seming sisi ni macam mana kita laraskan? Sini ada butang, nampak tak? Tolak L, maksudnya left sebelah kiri. Lepas tu pakai butang bulat ni untuk laraskan arah dia. So harus kita laraskan sampai pucu cermin tu kita jumpa pekan pintu depan. Yang ni nanti cikgu akan tunjukkan supaya kamu faham. Okey, sebelah kanan tolak pergi Al. Okey. Okey, sebelah 6. Okey, cermin pandang belakang. Ni untuk cuma muka sendiri ke? Tidak. Cuma muka kamu? Bukan, harus kita selaras dengan cermin belakang. Okey, perkara kedua sudah siap. Sekarang kita mesti pasangkan LED. Okey, kita pasang dulu. Okey, cikgu nak tanya, yang ni masa hujan kalau tidak pasang boleh ke? Tidak. Sorry baru kamu nak mula, baru kereta ni berkerat, memang JBJ terus teriak kamu sana. Kamu ni gagal sudah. Kenapa? Tali pinggan tidak buat. Bukan tak pernah berlaku, selalu berlaku di liter. Baru dia masuk S saja, selekor S elemen pertama, JBJ terus stop dia sebab tali pinggan tidak pasang. Faham? Yang itu bukan dia sengaja punya. Dia apa? Kenapa dia tidak pasang? Nervous sampai dia lupa. Okey. So sekarang cikgu bersedia nak membantu sudah. Semua sudah get ready kan? Okey, so sekarang tekan brake. Lepas tu Gear. tekan brake, masuk gear apa ni? T. Jadi sini tak ada tolok kan, tak ada lampu kan? Saya pasti dia ada betul kat di panel post. Ada dia tunjuk ni kan? Okey, lepaskan brake tangan. Okey, masa nak lepas brake tangan, ibu jari kita tekan butang ni, tapi tak perlu tekan kuat. Tekan ringan saja. Dan kita angkat ke atas sikit. Butang ni akan longgar. Lepas tu baru kita letakkan dia sampai bawah. Masa kita nak tarik brake tangan, kita terus tarik saja. Tak perlu you tekan apa-apa. Tarik kuat sampai ada bunyi, tak. Baru dia kuat. Sekali lagi cikgu tengok, ibu jari tekan butang tapi ringan saja. Tapi tangan kamu angkat ke atas. Dia longgar, letak di bawah. Masa tarik saja, tak perlu tekan apa-apa. Okey, cuba lepaskan brake tangan. Angkat ke atas sikit. Ya betul, letak di bawah. Okey. Tarik saja, jangan tekan. Ya betul. Sekali lagi. Betul. Tak perlu atas sangat lah. Asal kamu rasa ya longgar sudah, boleh letak bagi bawah tu. Faham? Okey, sekarang
Tangan cikgu ni letak di mana? Letak di kaki ya? Letak di kepala. Letak di steering. 3, 9. Then saya lepaskan brake. Sudah dia jalan. Belum lagi cikgu tekan minyak. Okey, so tepang arah kereta kan, terpaksa kita slow dulu kan. Kita slow dulu. Okey, sudah dia jalan, saya lepaskan brake dulu. Okey, minyak boleh tekan sikit sebab jalan terus. So tangan cikgu, anda nampak dah, pegang steering secara lembut. Tangan jangan keras. Nanti membelok pun jangan belok dengan kuat. Belok dengan lembut. Okey, baru senang kita menguat. Seleko kan. So kita belok, tolak, tarik, tolak, tarik. Bila sudah lurus, mesti kita balaskan steering supaya ia bergerak lurus. Okey, simpang saya bersedia nak berhenti kan. Okey, sambil belok sambil saya tekan brake ringan dan beratkan sampai ia betul-betul berhenti. So, kita berhenti di simpang. Perkara pertama, kita on signal dahulu. So, ini bulatan kan. So, kereta akan datang dari mana? Sebelah kanan kan. So, mata kita cek sebelah kanan, pasti darah kereta, baru kita jalan. Lepaskan brake, terus jalan sudah. Minyak boleh tekan sikit. Okey, so kita memandu ikut laluan sendiri. Lorong sebelah kiri. Okey. Okey, tengok tangan cikgu ah. Tolak, tarik. Okey, signal kiri, saya nak belok sini ya. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Sampai ia lurus, saya pun balaskan steering. Tadi saya belok berapa, sekarang saya balas berapa. Okey. Ini seleko juga. Tolak, tarik. Tolak, tarik. Okey, sampai ia lurus, saya balaskan steering. Okey, jalan lurus, boleh saya laju sikit. Jadi cikgu nak soal, masa kita memandu, mata tengok mana? Tengok steering boleh? Tak boleh. Tengok depan. Supaya kita tahu laluan kita di mana. Lane kita, lorong kita di mana. Supaya kita pasti kereta kita tidak sengit ke lorong orang lain. Ini sangat penting kan. Okey. Seleko lagi kan. Belok sikit-sikit saja. Tolak, tarik. Tolak. Okey, balas. Okey, tangan kamu tahan sini ya. Tangan kamu tahan sini. Tahan. Cara cikgu berhentikan kereta sekarang ni betul ke tidak? Tidak. Kenapa salah? Dia mengejut. Mengejut kan? Okey, jadi disebabkan cikgu tekan brake secara terlalu kuat. Jadi kalau kita sudah tahu bersedia nak berhenti, sepatutnya macam mana? Okey, depan itu simpang kan? Okey, harus kita awal perlahankan dulu. Tekan ringan, lepas tu baru beratkan dia sampai dia berhenti. Tak boleh kita tekan brake dengan kuat. Tak boleh. Okey, mesti tekan ringan dan baru kita beratkan dia perlahan. Okey, slow and stop. Bukan terus stop. Itu emergency brake lah. Okey, so sudah berhenti simpang kan, signal terus, cek kereta kiri, kanan, masih selamat, lepaskan brake. Minyak tekan sikit boleh. Okey, sekarang mata tengok tempat yang saya nak belok. Okey, buat tindakan. Tolak, tarik, tolak, tarik. Kalau nak masuk soliter, signal kiri terus. Ini seleko tajam. Tolak, tarik, tangan cepat. Sudah cuma lurus, saya pun balaskan steering. Okey, so banyak cakap tak guna. Betul-betul belajar baru akan kamu faham lah. Okey, so nanti kamu tutup sini ha. Okey. Okey, sebelum cikgu nak turun dari kereta, apa perlu cikgu buat? Tukar gear. Tukar gear kepada P. Betul, pasti ya, betul kan? Okey, then tarik brake tangan, ya betul. Brake tangan. Baru saya lepaskan kaki. Baru saya lepaskan tarik minyak. Okey, kamu masuk ah. Brake kamu simpan belakang no.